Hai, 大家好. Oi, kenal tak muka ni? Ha? Selalu ramai call, kenapa you punya kedai tak buka? Macam, you suka kaya kan macam? Kenapa kedai tak mau buka? Bukan masa tak buka. Kita tengah buat relocation kat tempat baru. So, sabar sikit. Dalam bulan ni atau bulan depan, kita confirm akan buka dekat area Kelang. Dia macam ada low box lah. Dia macam ada gerai. So, tempat tu memang famous. So, lepas saya dah buka tu, saya akan upload satu video nanti. So, janganlah setiap kali call tanya, Mama, you dah kaya ke? Tadi Mama ni tak kaya tau. Mama ni lebih kurang saja. So, Mama ni pun pakai potong saja. Kalau Mama dah kaya, Mama nak beli helikopter dah. So, sabar. Siapa yang tengok video saya ni, tolong inform that kedai kita dekat Taman Parumon dah official, dah close dah. Ada ramai yang dah pergi. Semalam pun ada satu customer call, I dah sampai sini, kenapa you kedai tak buka? Taman Parumon tu memang kita dah tutup. So jangan datang. So kalau nak datang pun datang lepas saya buat satu video officially lah. So dekat Kelang kita akan buka, maybe insyaAllah dalam bulan depan saya akan buka, atau bulan ni. Sebab proses tengah jalan, kita tak dapat tarik itu confirmation sahaja. Lepas dah buka tu saya akan officially buat satu video, dan juga saya akan letak satu location lah, makanan mamak pang ni. So 大家不要一直老板两辈子打电话讲，你其实要开很有钱了没有啊？我会开一个 shop， 但是我会做一个 video 新的 shop， 那个地方在哪里？说你们要来吃的话，巴生郎要吃的话可以来了，没有问题咯。OK 谢谢拜拜。